Bagi cendol special tu. Okey, boleh. Alright. Okay, ada apa hamba ni? Ada cendol, kacang yang bawah. Okey. Okey. Itu ada santan pula. Ya. Pulut. Oh, pulut. Jagung. Okey. Lepas tu santan dengan gula. Alright. Oh, santan ah. Ni siap. Okey, macam ni harga berapa sangku? Kalau makan RM3. Bagi ais jagung. Alright. Dalam ais jagung ada apa? Ada sagu. Okey. Dengan susu. Okey. Okey. So, Itu buat ais. kisah eh. Ya, ais. Ni apa ni? Santan. Oh, santan. Okey. Itu pati jagung. Okey. Jagung. Lepas tu jagung. Jagung noh. Jagung buat sendiri kan. Okey. Okey, macam ni harga berapa? Kalau macam ni RM3 juga. RM3 juga noh. Ya. Okey, tunjuk sikit. Okey, cantik. Bagi air kacang pula. Okey, air kacang pun buah macam mana ya? Air kacang buat cendol juga. Okey. Cincau. Cincau. Sagu. Sagu merah noh. Ya, betul. Oh, Lepas jagung. tu jagung ada juga. Santan. Yang sirap. Okey, sirap. Yang ni gula merah. Gula merah. Okey. Okey. Dan susu. Suka. Ya, betul. Okey, siap. Macam ni harga berapa? Kalau macam ni RM3.5. Daripada pukul 9.30 sampai 5.50. Ya, cuti tak ada. Kedai ni meniaga sejak bila kita bilang? 19.95. 1995 noh. Dekat Jalan Sungai Ulang. Jangan nak gulir mah. Ya, betul. Alright.